Kamu hentam itu orang yang pernah dapat title Menteri Kewangan Terbaik Asia. Kamu tahu? Najib pun tak pernah dapat macam tu. Hari ni saya tengok 2-3 kerat budak-budak UMNO ni duk hentam Presiden PKR yang Mak Berhormat Perdana Menteri tentang General Services Tax. Yang kamu hentam itu orang yang pernah dapat title Menteri Kewangan Terbaik Asia. Kamu tahu? Najib pun tak pernah dapat macam tu. Itu pun hampa nak hentam. Apa yang PMX dah sampaikan adalah cukai itu dikenakan kepada semua orang, general. You kaya ke, you tak kaya ke, you miskin ke, you papa kedana ke, you tetap kena tax tu. You tax everybody, sebab tu dia sebut macam tu. Bukan dia nak bagi tahu kata GST itu daripada akronim Goods Services Tax, bukan. Dia nak bagi tahu maksud dia. GST ini dikenakan kepada semua orang, you tax everybody. Itu pun tak boleh nak faham ke? Lepas tu duk kata ini baik, ini tak baik. Dia dah bagi tahu dah kepada kita yang hari ni yang terbaiknya adalah SST. Kita boleh kawal, kita nak kenakan kepada siapa? Kita kenakan kepada orang yang kaya. Kalau kita lakukan GST, orang kaya pun kena, orang miskin pun kena. Hari ni Anwar Ibrahim nak jaga orang miskin, tidak mahu kenakan teks kepada orang miskin. Sebab itu dia buat SST. Bila esok dah gaji 4,000 ke atas, baru dia kata baru kita laksanakan GST tu, ikut suka lah. Itu pun nak komen terlebih. Fahamkan dulu konteks, baru komen. Jangan buat pandai-pandai. Seolah-olah kamu ni pernah dapat title Menteri Kewangan Terbaik Asia. Bikin malu.